So kereta ni kita set up manual je. Kita tak main exercise ni. Kita fighter. Hari tu kan aku tukar adjustable kat kereta aku ni. So bahagian depan dia dah cun-cun dah. Dia rendah lah sikit kan. Tapi bahagian belakang ni dia macam terwikang. Maksudnya kereta tu macam tu. So nak kena adjust balik. So seperti yang korang tahu, kereta ni aku dah tak pakai exhaust dah. Exhaust tu aku dah buang. Sebab ada orang cakap dengan aku, orang gay je pakai exhaust. Yang cakap gay tu bukan aku yang tu orang lain. Korang jangan kecam aku pula. Yang tu orang lain cakap, bukan aku. So sementara kereta aku tengah buat, aku nak racun korang untuk tukar rim kereta korang. Sekarang ni kat depan aku ada rim 15 inci and harga dia 380 je, siap pemasangan semua. Siap trade-in, siap alignment, siap tekun dengan load nut sekali. Alignment balancing pun dia belanja sekali. 380 saja. Untuk harga tu kita dapat 4 biji rim tau, bukan 1 biji je. Korang jangan nak komen macam-macam 4 biji rim 380 sahaja. So dekat side ni semuanya 380 siap trade-in 15 inci. So kalau korang nak rim yang lawa lagi sikit, design dia lebih premium lah. Yang ni kena tambah 100 saja. So harga dia 480 siap trade-in. Okay, yang ni 480. Kalau nak design lagi cantik daripada ni, yang ada chrome-chrome sikit, yang ni korang kena tambah 200 sahaja. So untuk design dekat depan ni semuanya ialah 580 siap trade-in Siap trade-in, semua benda yang aku cakap tadi tu semuanya free. Set tekun, load nut, steel valve, alignment, balancing semuanya free. Harga dia 580 sahaja. Sebab kalau kau tengok kat depan ni, dia agak rendah, tapi bila dekat belakang ni kan, dia gayat weh. Ini tak ngam. So untuk bagi dia lagi cantik, aku rasa kena rendahkan sikit lah belakang. Kalau boleh belakang tu kena slam lagi kot, bagi nampak sikit tayar dia. Kita dah adjust tadi, dia dapat result dia macam ni lah. Cun-cun lah, cun-cun je. Ni tengah handbrake, kalau jalan dia lagi rendah. So bila jalan dia akan dapat tutup sampai macam ni lah. Tu style sikit. So sementara projek kita akan datang tu sampai barang dia, kita main macam ni dulu, kita main 17 dulu. Sebab nanti kita akan adjust dia main 15 inci pula. So nak tukar rim boleh roger je. Yang datang je dekat tayar kiri kelang.